Assalamualaikum tuan-tuan. Pokok sorok-sorok batu karang. Lihat video ni. Pokok sorok-sorok. Sebab apa orang tu panggil pokok sorok-sorok? Kalau kita patahkan sikit, kita selit kat mana-mana, tak jumpa dah. Sebab ni permainan orang dulu-dulu lah. Zaman-zaman tak ada gadget. 80-an. Ni dia. Cucu Adam yang lahir 80-an pun Cucu Adam biasa main pokok sorok-sorok ni masa kecil-kecil. Bila kita petik, kita patahkan daun dia, batang dia ni, kita selit kat mana-mana, tak jumpa dah. Panggil kawan-kawan cari, tak jumpa. Sebab tu orang panggil pokok sorok-sorok. Dia bukan sekadar permainan zaman tak ada gadget. Dia ni penawar batu karang. Cucu Adam dah terangkan beberapa kali. Disebabkan ada sahabat yang bertanya berkaitan batu karang, Cucu Adam terangkan. Tuan-tuan ni ada masalah batu karang, tuan-tuan cari pokok ni. Ambil sekali dengan akar dia. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak macam ni, tuan-tuan basuh bersih selawat. Kalau boleh rendam dengan air garam sekitar 10 ke 15 saat sahaja. Selepas itu basuh bersih-bersih daripada air garam, masukkan dalam periuk, letakkan 4 gelas air. Kalau banyak macam ni, patah-patahkan, masukkan 4 gelas air. Didihkan sehingga menjadi 2 gelas. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan tapis, kena tapis tau. Tapis dan minum. Secawan pagi, secawan malam. Kalau teruk, kalau batu karang jahat, batu karang teruk, segelas pagi, segelas malam. Pantanglah apa benda yang tak boleh dimakan oleh batu karang. Jangan makan. Seperti seafood, bayam, kacang tanah, kampung tu. Benda-benda yang berpasir jangan makanlah. Ni Allahumma salli ala Muhammad. Penawar batu karang. Ini petua orang tua dahulu, cara terjemahkan dia melalui video-video cara insya-Allah. Pokok sorok-sorok.